Pengalaman saya membimbing penyimpan emas selama ni tuan-puan, saya dapat buat satu kesimpulan. Sebenarnya ramai orang nak menyimpan emas, cuma mereka tak tahu je cara nak menyimpan emas ni tuan-puan. Ada yang kata tak mampu nak beli, ada yang takut juga nak beli emas. Bahkan ada yang takut nak simpan sendiri emas-emas tu di rumah. Dan banyak lagi kerisauan-kerisauan mereka yang saya dengarkan. Dan ramai juga di kalangan mereka yang terkejut bila saya beritahu emas Publigo ni boleh beli serendah RM100. Bahkan simpanan-simpanan tuan-puan ni disimpan secara percuma sahaja di dalam akaun emas Gate Publigo. Dan akaun emas Gate Publigo ni bukanlah komitmen bulanan. Tuan-puan tak perlu nak simpan menabung setiap bulan, tetapi kalau tuan-puan simpan setiap bulan itu adalah lebih baik. Bila saya ceritakan tentang benda ni tuan-puan, mereka terus daftar dan menabung emas dengan akaun emas Gate Publigo. Sehingga sekarang mereka jadi ketagih pula tuan-puan nak menabung emas ni. Sampaikan ada yang beli 1 dinar sebulan tuan-puan. Susah nak berhenti. Jadi tuan-puan boleh menabung di akaun emas Gate ni mengikut bajet masing-masing. Kalau tuan-puan ada bajet besar, tuan-puan boleh masuk besar. Kalau tuan-puan ada bajet kecil, tuan-puan masuk kecil. Jadi kalau tuan-puan nak menabung emas di akaun emas Publigo, nak saya bantu, tuan-puan isi beg biru ni ataupun tuan-puan boleh klik link dekat bio atau tuan-puan boleh rujuk video yang saya dah pinkan.